tentang rang undang-undang pindaan enactment negeri untuk membolehkan Dun Johor ni melantik adun lantikan. Ya, Dan isu ni sebenarnya viral lah dekat social media, kat ya, thread terutamanya lah, ya. tentang apa gunanya adun lantikan ni, apa Okey. fungsinya, Hmm, kenapa nak perlu buat sekarang hmm. sebelum PRN kan, Okey. kenapa tak selepas PRN. Ya. Dan untuk pandangan abang lah, apa pendirian Pemuda UMNO Johor dan bagaimana ia boleh menjejaskan landscape politik negeri ni? Yalah, sidang DUN Johor yang bermesyuarat ataupun bersidang baru-baru ni pun antara lain telah buat satu pindaan kepada enactment Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang membolehkan Dewan Undangan Negeri Johor untuk melantik sehingga 5 orang adun lantikan. Yang mana perkara ini kalau kita tengok apa yang berlaku di Kerajaan Persekutuan, selain Dewan Rakyat yang mana dalam ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun kita panggil lower house lah, kan dalam sistem Westminster British kita, 222 ahli semuanya melalui proses pilihan raya. Tapi jangan lupa kita ada satu lagi dewan, iaitu Dewan Negara ataupun upper house dalam sistem Westminster, yang mana ahli-ahlinya semua dilantik. Yang ni sebenarnya sebahagian daripada sistem demokrasi di Malaysia, berparlimen di Malaysia yang diamalkan, yang mana lower house ada peranan, upper house pun ada peranan. Lower house semuanya dipilih melalui sistem pilihan raya, 222 ahlinya, yang mana proses proses legislatif supaya satu rang undang-undang ataupun pindaan perlembagaan sebagai contohnya hanya dapat disahkan menjadi satu undang-undang apabila lepas kedua-dua dewan. Tapi di Dewan Negeri di negeri berbeza. Kita hanya ada Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Negeri di Johor. Dia tak ada upper house macam yang ada di parlimen. Jadi saya rasa lihat benda ni dari segi sudut positif. Untuk bagaimana lantikan pindaan rang undang-undang yang dibuat itu, pindaan kepada undang-undang tubuh yang membolehkan Dewan Negeri melantik 5 orang adun lantikan yang akan menjadikan Dewan Negeri satu hari nanti akan mempunyai 61 orang ahli lah. Kita lihat secara positif iaitu bahawa usaha ini akan membawa kepada bagaimana Dewan itu kita boleh perkasakan peranan dan fungsinya. Kan? Sebab kita nak make sure apabila kita buat satu rang undang-undang itu, bukan saja dari segi perbahasannya, maknanya kita sidang Dewan Negeri itu peranannya adalah legislatif. Untuk bagaimana dia membuat dasar, buat satu rang undang-undang yang akhirnya baik untuk negeri, yang mana dengan adanya adun lantikan tersebut boleh memastikan bahawa orang-orang yang mungkin mempunyai latar belakang yang berbeza, mereka yang terdiri daripada golongan profesional sebagai contoh, mereka yang mungkin mempunyai satu kelayakan yang tak melalui proses yang dilantik tu tadi, boleh kita bawa masuk ke dalam dewan dan menjadi sebahagian daripada anggota legislatif. Yang akhirnya macam saya katakan tadi, peranan dan fungsi Dewan Negeri itu akan lebih diperkukuh dan akan orang kata lebih dari segi discussion itu pun, dari segi perbahasan itu pun, dari segi perdebatan itu pun akan jadi lebih cantik dan juga lebih menarik. Saya tak rasa dan di situlah sebenarnya apabila kita ada satu dewan yang berfungsi dengan lebih berkesan, menyumbang kepada sistem dan juga amalan demokrasi di Johor, dengan Dewan Undangan Negeri itu akan jadi lebih perkasa. That's basically pendirian Pemuda UMNO Johor tentang adun lantikan. Dan saya rasa memang jadi amalan pun. Bukan saja di peringkat parlimen macam yang macam yang saya katakan tadi, ada lower house, ada upper house. Di beberapa negeri lain dalam Malaysia pun dah berlaku, iaitu di Sabah dan juga di Pahang, dan katanya pun di Terengganu. Cuma di Terengganu katanya tak dilaksanakan. Dan yalah yang jadi hipokritnya sorry lah, memang perkataan ni terpaksa pakai kan. Yang jadi hipokritnya adalah di Sabah sebagai contoh, ketua cabang Kota Kinabalu daripada PKR pun dilantik. Hmm. Sama juga di Pahang, ada daripada 5 orang yang dilantik, ada 2 wakil daripada Pakatan Harapan, iaitu ada satu daripada Amanah dan satu daripada PKR. Dan katanya bila perbualan saya dengan Yang Amat Mohd Menteri Besar Pahang, apabila nama-nama tu dicadang, wakil-wakil rakyat daripada DAP pun sokong dalam sidang DUN Pahang. Jadi kenapa apabila benda ni berlaku di Johor, timbulnya macam-macam ketidakpuashatian, tentangan dan juga tak setujunya datang daripada Pakatan Harapan sendiri. Ini dah double standard. Bendera PKR ataupun bendera PH di Pahang dengan Sabah berbeza ke dengan apa yang di Johor? Jadi kalau boleh mereka setuju di Pahang,
mereka boleh terima lantikan di Sabah, kenapa tak di Johor? Kan? Mungkin Hmm. sebab kita tak offer dia kot. Cuma kalau kita kata kita boleh bagi dia seorang satu, saya tak rasa nada dan juga reaksinya seperti yang kita dapat pada hari ni. Tapi disebabkan oleh bila kerajaan negeri Johor tu milik mutlak UMNO Barisan Nasional, dan tentulah mereka, orang kata bahasa mudahnya, tak ada peluang lah ataupun tak ada chance lah untuk dapat kotak adu lantikan tu. Betul. Itu yang menyebabkan nada dan juga menyebabkan reaksi yang kita terima daripada PH khususnya di Johor sedikit berbeza. Jadi it's all about power lah. Sebab power. It's all about power dan sebenarnya gila kuasa semua. Okay, tapi untuk saya fahamkan para pendengar kita, prerogatif untuk melantik adu lantikan adalah power MB lah. Tak. Kan? Dia akan, maknanya sebab tu benda ni dibawa ke Dewan. Dewan. Perlu ada pindaan kepada enactment rang undang-undang. Yang akhirnya macam saya kata tadi, perlu dapat sokongan DUN. Sokongan DUN. Faham? Baik. Maknanya nama-nama yang dicuba dicadangkan tu adalah akan dibentangkan dan dicadangkan oleh Dewan Negeri. Kiranya sistem ini masih lagi demokrasi lah. Dipilih dalam kalangan wakil rakyat dan itu bukanlah solely prerogatif MB. Tak. Faham.